Raja Azura dan Mak nak pergi tawajuh pukul 12 pagi. Lepas tu nanti pukul 4 pagi ada Qiyamul Lail pula. Kata Mak Engku sampai pukul 6.30 pagi atau 7 pagi baru balik rumah. Seronok dengar anak beranak ni berborak. Dalam pada itu Raja Azura sempat minta doa Mak Engku supaya jadi kaya raya. Tak buruk batik ais. Dia dapat nasi satu bungkus tak makan. Aku memang tak jarang makan nasi masjid tu. Ke mana Mak Engku? Ke mana? Pergi tawajuk pula kat Sungai Udang. Pergi tawajuk pula. Pergi tawajuk Nampak? pukul 12. 12.30 kat pukul 4 Qiyamul Lail pula. Sampai 6.30 pukul 7 baru balik rumah. Pukul 4 jumpa Kak Kia. Bila malam jumpa si Malai. Si Malai. Jumpa Kak Kia, jumpa si Malai. Ramailah nak dijumpakan ya. Di bulan Ramadan ni, malam-malam 21 ni. Tak ada apa nak buat. Doakan saya kaya raya, sihat zahir dan batin. Banyaklah kerja yang awak akan buat kalau saya kaya raya. Faham? Banyak zikir yang nak kena buat.